Pada malam ini 29 Januari 2025 kita telah pergi ke mengadakan satu operasi di kawasan ini, iaitu di Desa Amanpuri. Desa Amanpuri bermula pada jam 8.30 malam. Okey. Operasi ini disertai seramai 112 pegawai Jabatan Imigresen Negeri Selangor, 28 anggota PGA, 5 anggota PDRM, 7 pegawai Jabatan Pendaftaran Negara, 10 orang pegawai AADK dan juga 15 orang pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat. Semua jumlah keseluruhan pegawai yang terlibat adalah 177 orang. Okey, lokasi adalah di Taman Wangsa Permai. Seramai 84 orang warga asing telah diperiksa. Hasil pada pemeriksaan tersebut, seramai 68 orang warga asing telah ditahan. Itu lokasi yang pertama. Lokasi pertama. So, kalau pecahan-pecahannya nanti adalah kebanyakan Indonesia, Myanmar, Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, ada juga Nigeria dan Thailand. Okey. Di satu lagi lokasi yang kedua, iaitu di Desa Amanpuri. Okey, seramai 153 orang yang telah diperiksa dan didapati seramai 78 orang telah kita tahan. Indonesia, Myanmar, India, Thailand, Bangladesh, Nepal, Pakistan, ada juga China tadi. Jumlah besarnya 78. Jadi bila dicampurkan kesemuanya akan menjadi seramai 147 orang yang kita telah periksa.